senarai perkara pelik di bulan Ramadan yang dapat kita kumpulkan pada hari ini. Yang pertama, ada orang puasa tapi tak salat. Puasa dia maya tak? Ini sangat pelik. Sedangkan fardu salat itu besar. Setiap hari puasa hanya sebulan Ramadan, tapi dia boleh puasa, tak boleh tak salat. Yang kedua, ada di kalangan manusia ni pergi solat tarawih pergi, tapi ke masjid, tapi solat fardu semaya di rumah. Ini pun ajaib. Mana besar solat tarawih itu dengan solat fardu? Tentulah solat fardu itu zuhur, asar, maghrib, isya itu patut dijaga, sehingga para ulama mengatakan al-hifazu ala nafsis salat asyaddu min makanis salah. Nak jaga solat itu sendiri lebih kuat daripada kita jaga tempat solat. Maknanya kita jaga yang fardu, yang sunat pun kena jaga. Tapi ada orang pelik, dia pergi solat tarawih yang sunat, yang fardu tak pergi. Saya tambah di sini, lebih pelik lagi, pergi semaya raya, ya semaya lain tak pergi. Tapi ada lagi lebih ajaib daripada itu, orang lain bawa dia pergi ke masjid. Bila diusul ke masjid, dia waktu hidup langsung tak pergi. Kita kata ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, berbuka puasa dengan isap rokok. Ni ramah sikit ni, nak kena muhasabah sikit hari ni. Tuan-tuan, kita berpuasa tak makan yang halal, nasi, minum air, semua tu halal. Tapi puasa ni telah difatwakan oleh ramai ulama, sama ada ulama di peringkat kita di Malaysia, ulama di peringkat antarabangsa mengatakan rokok itu haram. Kita buat buka puasa pula, maknanya kita seolah-olah macam kita sapu habis pahala puasa yang kita berlapar satu hari dengan sebatang rokok yang ada di tangan kita. Yang keempat, di antara benda ajaib, iaitulah ketika orang duduk solat tarawih di masjid, ada ibu bapa membiarkan anak-anak pergi main bedil, main mercun dekat masjid. Kita kata dah lapok dia tak pergi masjid, hantar anak pula pergi jadi hantu dekat masjid. Ini pun ajaib juga. Kalau kita tak boleh pergi, kurung anak tu kat rumah, tak di rumah, mu tak usah pergi, kacau orang duk solat buat apa. Yang kelima, ada orang yang bangun bersahur awal lagi, tak serius dia nak berpuasa. Aku pakai makan hak pukul 12 ni pakai jadilah, subuh gajah dah tu. Kadang-kadang bukan gajah lagi, dia nasa lagi subuh dia. Jadi puasa sahur, sedangkan sahur itu Allah nak didik kita. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bangunlah bersahur, makan sahur, sebab itu berkat. Yang pertama, kita makan terakhir sebelum siang, maknanya dalam perut kita ni taklah kosong sangat. Yang kedua, itulah waktu kita nak latih diri kita bangun sebelum salat fajar. Mudah-mudahan lepas subuh nanti rak, orang kata lekat, boleh salat tahajud di akhir malam. Yang keenam, puasa perut, tak puasa mulut. Perut tak masuk dah, tapi mulut pula Masya Allah tabarakallah, duk maki orang, sumpah orang, kata orang macam-macam. Dia hari ni perut tu, mulut telah bertukar kepada hujung jari, duk tulis WhatsApp lah apa benda dalam ini semua satu benda yang pelik. Yang ketujuh, tarawih 20 rakaat lengkap, tapi solat fardu buat seorang diri. Maknanya dia solat lambat pergi masjid. Semaya isya rumah dulu, kita pergi tarawih di masjid. Ajaib. Sepatutnya tarawih di rumah, isya di masjid. Itu yang berlaku di kalangan ulama-ulama yang besar, sebab mereka nak khatam Quran sendiri. Yang ke-8, orang lain sibuk dengan buat ibadat, dia duk sibuk dengan lagu-lagu raya, dengan benda-benda lain yang melarakan. Tak salah pergi beli barang, kain lansir, itu tidak salah, tapi jangan sampai sibuk. Itulah waktu kita nak beli, sedangkan orang lain sedang beribadat. Yang ke-9, beli juadah banyak sangat, sehingga bazar telah menjadi bazir Ramadan semata-mata kerana nak makan. Jadi di antara kaedah yang telah saya sebut pada para jemaah, jangan beli barang waktu lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Qadi, hakim, tak boleh jatuh hukum dalam keadaan dia sedang marah, dalam keadaan dia sedang lapar, sebab tak stabil. Kita pun kalau pergi beli waktu lapar, subhanallah, habis jarinya sakut lah kau. Jumpa ayah golek pula dah. Lepas tu ayah panggil pula, akhir sekali tak tahu apa nak makan.